Dan antara cabaran yang datang umat Islam sendiri, iaitulah disebabkan aspek jahil. Jahil bukan bermakna dia tak tahu membaca, tak tahu mana makan sedap, mana tempat menarik. Tidak. Tapi jahil dalam aspek mengenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, dia tak tahu apa dia punya tanggungjawab, responsibility dia tak tahu. Dan yang kedua, kurang penghayatan umat Islam terhadap Islam. Dia tak faham. Apakah sebenar tujuan matlamat daripada solat, falsafah solat, falsafah puasa, falsafah daripada zakat, falsafah daripada haji. Dia hanya tahu ini ritual semata-mata. Dia tak tahu di sebalik itu sebenarnya hidup itu, agama itu adin, cara hidup, sistem, value system, sistem kepercayaan. Dan pelbagai bentuk kepercayaan dan kemenurut umat Islam melibatkan akidah. Sehingga hari ini ada lagi masyarakat kita yang percaya pada dukun, percaya kepada Tok Bomo, kan? Maknanya dia Tok Bomo yang tak gunakan asas ataupun daripada ayat-ayat Quran lah, kan? Kalau kita kata dia perubatan dari syifa, tu lain lah. Itu memang Islamic syariah compliant, betul kan? Jadi umat Islam terpenjara dan tersesat dalam ciri-ciri ajaran sesat yang berlaku disebabkan apa? Pelbagai ujian cabaran tadi.